anytime. Pasaran fully priced in bulan 9, but I won't be surprised kalau berlaku potongan pada bulan depan. Okay. Itu daripada Powell. Yang kedua adalah Christine Lagarde. Sebabnya sekiranya Powell tak sebut apa-apa, Christine Lagarde, beliau kena memberikan gambaran kepada, ini adalah satu forum di mana kita ada forum online, di mana kita ada central bank, basically central banker punya forum lah, acara tahunan dekat ECB, dekat Sinatra. Jadi Christine Lagarde akan memberikan ucapan penutupan, dan Powell semua berucap melalui online, melalui video feed. Okey. Dan apa dia, kita tahu bahawa ECB pada bulan 3 mengumumkan bahawa dia akan menyokong pasaran untuk memastikan yang pertama adalah kenaikan industri AI dekat Europe. Yang kedua adalah menampung perbelanjaan pertahanan Eropah selepas Presiden Trump memberikan ancaman bahawa beliau akan menarik funding untuk NATO. Tu dua benda yang dijangka akan disentuh oleh Christine Lagarde sekali lagi pada malam ini. Jadi sekiranya Christine Lagarde menyebut benda ni, Powell tak sebut, then we can have divergence. Dari pihak Powell, mungkin kita akan ada rate yang dikekalkan. Itu pendapat mereka. Yang kedua adalah dari sudut ECB yang akan melonggarkan. That is divergence. Dan sekiranya itu berlaku, kita akan ada kenaikan untuk dolar dan kejatuhan untuk gold. Itu basically dia lah. Dan kejatuhan untuk indeks. Tapi lebih shorter term. Tu yang kita lihat lah. Okey. Jadi untuk struktur semasa, kita jangkakan pullback dekat indeks akan berlaku ataupun tengah berlaku. Dan untuk US 500, sekiranya saya nampak this move, ini berlaku. 3, against low ini, saya berminat untuk membeli. Ingat, kita sedang menjangka lekuk 2 kali. Jadi kalau lekuk 2, Fibo retracement selepas Fibo extension kat sini, 100% sini, hendaklah mencecah 38.2 Fibo retracement. Tu faham kan? Okay. Itu US 500. Kenapa kita dah sampai level yang kita lihat sebelum ini? Saya direct kepada setup, iaitu dah mencecah 1618. Ni adalah untuk US 500. Ini dah sampai 1618. Okay, so any pullback dia kita jangka akan meneruskan pergerakan. Okay, there will be a pullback, but that pullback masih supported. Okay, itu US 500. Tu fahamnya. Okay, US 30 beza dia ini tak sampai lagi. Okay, ini tak sampai 1618 Fibo extension. Jadi ini tak ada apa-apa. US 100 ini pun sampai. Ini dah sampai awal dahulu. Ini dah break. So pullback ini adalah peluang belian. Jadi kita jangkakan itu berlaku post ataupun selepas ucapan Powell dan juga Lagarde pada malam ni. Basically kita jangkakan market jatuh lah sebelum menjumpai support dan naik balik. Itu adalah dekat indeks ataupun dah meneruskan kejatuhan semasa. DAX pun sama ada dah memulakan pergerakan ke bawah ataupun masih ada one more high. Bukan high, satu lagi bounce. But kalau dia jatuh, itu anda punya dua lah. UK 100, the same thing. We are expecting this move untuk berlaku sebelum menemui support. But ini tak nampak structure dia. JP 225, the same structure. Kejatuhan sebelum meneruskan pergerakan ke atas. Spain 35, the same thing. Ini adalah 1-2 sebelum meneruskan pergerakan ke atas. Ataupun even 3-4.
UJ kita jangkakan ini sama ada habis ataupun one more high. Saya akan ikut FIBO. It could be finishing FIBO punya target 100% dekat sini. So itulah UJ dijangka meneruskan pergerakan ke bawah. But don't short UJ. Okay? Don't short UJ sebabnya kita menjangka indeks ke atas. Yen tak lemah. Yen tak kuat. Yang lemah kat sini dolar. Kalau indeks meneruskan pergerakan ke atas. So untuk yen pay nothing there. Ini dah boleh lengkap dan naik ke atas. Don't short this. GJ pun sama. Okay. Dan yang kita jangkakan adalah sama dengan apa yang nampak dekat UJ tadi. Di mana kita menjangka dolar akan meneruskan kelemahan. Kita masih ada gambaran besarnya dolar masih tak lengkap ke bawah. Dan kita jangkakan ini akan meneruskan kelemahan. But dia masuk dolar index. So ini futures. Masuk sama ada euro US dollar. Cumanya I would prefer kalau ini sampai 1618 sampai 38.2. Maksudnya macam ni. Sekiranya ini berlaku, kita jangkakan ini akan extend a bit. So kalau itu berlaku, kita akan buy euro US dollar. Kalau ini berlaku. Okay. Cumanya saya lukis ikut kepada korelasi dolar indeks dan lain-lain tadi. Ini mungkin cuma terangkit di sini. But ada instrumen yang dah sampai kawasan tu. Iaitu GBP US dollar. Okay. New Zealand dollar, US dollar pun sama. Ini this move. Tak sempat nak update chart dia. Okey. Itu adalah movement ini. Kenapa kalau kita tengok H4, dia adalah reset H4. So, itu adalah yang ini. Sekali lagi, kalau 100% kat situ sampai 38.2. So, I would prefer kalau dia buat macam ni kali. Kalau dia buat macam ni. Then, kita akan trade di sini. Itu New Zealand dollar. So, bigger correction possibility, but at the moment, dia mungkin cuma terangkit. Kalau kena terangkit, tak apalah. Kena bye-bye lah. So, that means, even AUD, UCAD, benda sama. That means, untuk gold kat sini, will be doing satu pullback. Maksudnya, sekiranya kita ada gold buat benda ni, then benda ni. Kita akan cari peluang di sini. Itu gold. Okay, jadi kalau dia ada 5, saya akan lukis. Okay. Dan kita lihat kepada silver, structure serupa. Silver will be doing this. Itu silver. Okay. But kalau dia buat di sebelah kanan ni, tiba-tiba dia nampak dia buat benda ni, katalah dia buat benda ni, dan tak ada apa dia? Tak ada separation. Ada separation. Ini 4, 5, anda tunggu yang lebih besar. Okay, itu silver. Dan last but not least, kita break sekejap, ada 10 minit. Okay. Kita lihat kepada minyak. Minyak totally sideways. I'm looking at ini cuma bounce very, very shallow. Amat dekat dia punya bounce ni. Very shallow bounce. Tapi kalau trade hari ni dia ke atas. Sebelum sampai resisten, jatuh bawah balik. Itu minyak. Dan kita tahu itu pergerakan korektif.
Very shallow punya move. Ini sampai 618. Itu saja minyak. Saya akan cari peluang dan kita akan trade ini bukannya futures contract dia, something yang saya nampak peluang untuk minyak untuk longer term. Okay? Something yang kita akan pegang lama, iaitu bila ini berlaku. Sebelah kanan ni 1, 2, 3, 4, 5. 618, 100, 1618. Pullback dia adalah peluang membeli minyak. Ingat, kalau yang ni anda nak tengok dia ada separation. Okay? Itu adalah minyak. Euro AUD masih dijangka melengkapkan pergerakan ke atas a bit more. Euro GBP masih ni mungkin dah hampir nak habis ataupun dah lengkap. So untuk Euro GBP ni ni 5 punya move. 1, 2, 3, 4, 5 dan ini kita akan short. Itu Euro GBP. Kalau dia cuma 3 jangan. Ni boleh extend lagi ke atas. GN dijangka melengkapkan pergerakan ke bawah sebelum bounce a bit dan menemui resistance ataupun ni dah habis. Tak ada, ni structure ni sideways, so nothing, no direction dia. Dan GN pun sama. Kalau anda lihat yang besar sikit, ini sideways. So not itu. Ini boleh habis, ini boleh habis kat sini. Dan kita jatuh ke bawah. Okay, dan Bitcoin depending kepada dolar punya move, but kalau anda nampak ini break, kalau dia break 3 wave adalah peluang membeli. Maksudnya kita habiskan 2 kat sini. Okay, ni adalah M30, M15 punya setup. Okay, itu adalah untuk Bitcoin. So, kita recap sikit. Peluang adalah kepada indeks. Apabila kita melihat dolar punya bounce, yang mungkin tengah berlaku sekarang, di mana pullback kepada US 500, bukan Dow Jones, US 100, maybe tengah berlaku, ataupun one more high sebelum jatuh. Saya nak tengok 38.2. Abaikan untuk yen pair. Dollar pair sekiranya kita buat double. Maksudnya ini besar sikit. Yang sampai 38.2. Don't trade it here. Biarpun saya tandakan macam ni, ini possible structure dia. Higher chances adalah double sebab dia tak sampai 1618. Dia tak sampai 38.2. Untuk tanda yang ni, dia akan ditanda sebagai W, X dan Y. Sebabnya kita ada RSI dia break. Another one adalah GBP. So basically, apa yang saya cari adalah untuk long index, bila set up dia berlaku, US 500 dan US 100. Okay. Yang kedua adalah untuk nak long dollar pair, GU, AU, NU, anything yang ada set up dia. Untuk long gold, long silver bila berlaku set up dia, dan long Bitcoin. Itu yang saya cari. Basically, gambaran besar adalah kepada kelemahan US dollar. There will be a bounce. Of course, dia bukannya satu line lurus dolar jatuh. There will be a bounce dan kita menjangkakan itu tengah berlaku sekarang. Maksud saya ini tengah berlaku sekarang. Kenapa? Nampak reset dah berlaku. Maksudnya ini datang dengan momentum. Kalau kita nak kata ini dah sampai overbought, ni belum sampai lagi. Dia baru sampai 50%. But apa pun anda tak pergi long dia. Cumanya saya melihat ini tak habis lagi. Ini tak habis lagi. Ingat, sekarang ni kita dalam struktur ketiga.
1, 2, 3. Masalahnya yang ketiga ni dengan momentum tadi, dia tak sampai target lekuk 2 kita iaitu paling kurang 38.2 Fibo retracement. Macam mana nak kira dia? Tarik Fibo extension dekat sini. Tarik Fibo retracement daripada the whole structure. Ini 38.2 dia. Okay. Anda dapati 100% kat sini kan tak sampai 38.2 yang lain hijau. Jadi setup kita cuma sekiranya ini sampai 38.2. So ini menyebabkan there is a high possibility untuk ini berlaku. Kalau dia tak 3, kita jangka dia 7. Alternatif, ini boleh laju lagi. 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tarik Fibo sini pula. Apapun di sini bukan tempat entry. Jadi bukan bermaksud saya letak kat sini, call shot kat situ. Bukan cara tu. Itu filter yang kita guna. Kadang-kadang orang tak faham. Semua lukis ke bawah, dia tunggu situ. Ada rejection candle, itu masuk. Pengsan. Fibo targeting dia tak sampai lagi. Okay. Cumanya saya lukis ikut apa kita nampak dekat indeks lah. Itu je. Indeks pun sama. Kalau kita lihat US 500. Kan? Setakat ini baru. Kalau ini akan buat 3. Jadi itu adalah possibility untuk dollar punya bigger bounce. Ekstra kaki untuk dolar. Jadi itu memberikan gambaran bahawa dolar mungkin akan buat double. Boleh. Itu dia punya korelasi daripada sudut structure. So don't wait di sini. Jangan tunggu dekat sini. Ini dijangkakan higher chances ini akan buat double. Kenapa dia lengkap di sini dan bukan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Simple. Ini berkecamuk, tukar time frame, dan anda nampak ini adalah H4 punya reset. Jadi itu satu structure dekat time frame H1. Itu caranya kalau anda membuat Dow contohnya. High, low, lower high, lower low. Anda dah ada lower low anda. Kalau tiba-tiba dia jatuh, itu lower high. Itu valid lower high. Sebab dia di-confirm oleh ataupun anda menggunakan support resistance. Ini contohnya kalau Dow. Sebabnya sini kita dah ada reset. Boleh? Okay. Jadi kita berhenti rehat dahulu untuk maghrib. Kita sambung selepas maghrib, di mana kita akan cover topik. Kalau anda ada soalan mengenai market, tanya dulu. InsyaAllah saya jawab selepas kita berhenti rehat nanti. Jadi itu dulu. Buat sequence correlation, satu topik khas. Saya nak terangkan ini pun orang tak faham kali. Kalau saya nak buat satu topik untuk sequence correlation, bayangkan orang baru masuk. Jadi itu saya kena fikir orang yang baru masuk. Ada orang yang baru masuk. Itu dia. Jadi saya terangkan gambaran besar macam ni lah. Tu payahnya kalau kita nak buat sequence correlation. Biar tunjukkan Elliott. Jadi apa structure dia. Lagi senang dan boleh search apa struktur jangkaan Elliott. Okey, jadi kita berhenti dulu, kita sambung balik lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sesi kita di mana kita cover topik kita iaitu model size posisi. Ini adalah topik kita yang keempat daripada siri pembentukan minda pedagang atas talian, di mana kita dah cover objektif, pelarasan kepercayaan, portfolio dagangan, dan kali ini kita akan lihat model size posisi. Dan selepas ini kita akan lihat kepada personality dan kesesuaian. Itulah topik untuk besok. Okey, jadi model size posisi.
dalam satu sistem dagangan, ia terbahagi basically kepada dua cabang. Yang pertama teknik. Teknik tu sendiri adalah basically kita punya model pasaran, macam mana kita nak enter market, macam mana kita nak keluar market. SL dan TP itu wajib ada. Sistem yang tak ada SL dan TP jangan pakai. Basically, trading adalah, tugas trader adalah bukannya trade market. Yang trade market tu teknik kita. Dia kata buy, kita buy. Dia kata sell, kita sell. Okay? Dan dia kata ini dah tak betul, kita keluar, kena SL. Dia betul, ini adalah TP. Okay, itu wajib ada. Ini teknik yang tak ada benda tu, itu bukan teknik, itu masuk So, kalau anda menggunakan sistem teknik yang tak ada SLTP, tolong tak payah. Tugas seorang trader, yang pertama melaksanakan teknik. Sebab, dan yang kedua adalah menjaga risiko. Dua tu je. Dua tu kerja seorang trader. Pertama, menjalankan menggunakan teknik dia. Itu je. Yang kedua adalah berapa allocation kepada setiap entry. Jadi sekiranya tak ada SL dan anda trade tanpa SL ataupun tanpa TP, keputusan untuk keluar ataupun untuk tambah posisi adalah bukannya trading lah. Itu adalah emosi. Cerita lah macam mana pun. Anda bukannya tengok chart. Kita akan tengok berapa balance account, berapa tengah float positif ataupun float negatif. Dah banyak ni ataupun dah banyak rugi, dah banyak untung, tak dapat. So itu benda wajib. SL dan TP sebahagian daripada teknik. Yang tak ada SL TP itu bukan teknik. Ia cuma masuk market. Dan terpulang kepada emosi kita. Awal bulan ada duit, boleh float lebih sikit. Hujung bulan tak ada duit, tak dapat nak float. Kalau tengah positif, nak keluar market sahaja. Jadi dia kepada ikut kalender jadinya. Jadi tak dapat. Satu teknik kena lengkap. Okay? Dan satu teknik juga kena ada kaedah mengurus. Kita tahu, adakah kita patut nak buat something ke, nak biar je ke, nak kacau position kita ke, kan? Dia kena dinyatakan dalam apa juga teknik yang anda ada, buat yang berikut. Okay? Yang pertama adalah buy, sell, tak ada apa-apa. Itu yang pertama. Ini teknik hendaklah ada benda yang bila melihat chart dia tahu adakah dia nak masuk buy, arah naik, arah turun ataupun dia tak ada apa-apa. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua adalah exit. SL dan TP. Itu wajib ada. Tanpa SL, tanpa TP, itu bukan trading. Ceritalah macam mana pun dia tak ada. Dia tak dapat nak mengurus risiko. Mengurus risiko jadinya kita tengok chart. Kan, mula-mula akan ada yang sebut tak payah SL, nanti broker ambil. Tak ada letak SL pun MC juga. Itu antara benda dia. Kalau dah mula-mula anda tak kawal risiko, itu dah wajib MC. Tu dah kira dah wajib dah. Letakkan. At least anda tahu teknik tu menjadi atau tak. Sebabnya SLTP tu sebahagian daripada teknik. Tanpa SL, tanpa TP, itu bukan teknik. Itu entry je. Lepas tu tengok emosi kita. Tengok nasib. Naik, turun. Tak dapat. Kita tak akan dapat parameter sistem tu. Actual performance dia. Kita tak akan dapat. Yang ketiga dalam teknik adalah kaedah manage. Kaedah mengurus. Bagi open position, adakah anda akan tutup separuh, alihkan SL, alihkan TP, or whatever. Tengok BP kan.
InsyaAllah janji MC kan. Jadi itu benda dia lah. Jadi ini adalah elemen-elemen. Tengok mana-mana teknik anda tuliskan. Kenapa anda buy? Apa rupa dia? Apa rupa chart kalau anda nak buy? Apa sebabnya anda sell? Letakkan. Apa teknikal dia? Anda boleh masukkan kalau anda menggunakan faktor fundamental, faktor sentimen, ataupun anda nak masukkan cerita news. Anda boleh letakkan dia sebagai komentari. Tapi bukan sebab anda masuk. Anda boleh letakkan benda ni, saya interested nak letakkan a goal, nak buy. Sebabnya longer term kita akan ada interest rate yang di bawah rendah. Trump nak turunkan kadar interest rate contohnya. Trump nak US dollar lebih lemah. Itu menyokong kepada goal contohnya. Itu sebagai komentari. Tapi bukannya tempat anda jangkakan goal akan naik contohnya. Apa teknikal dia yang anda nak tengok? Benda ni wajib. News tadi tekan. Tapi tanpa teknikal dia, itu bukan trading. FOMC naik rate, turun rate. Itu saja. Apa teknikal dia tak ada. Bagaimana pelaksanaan SL anda dan TP anda sekiranya anda meletakkan entry? Sebab tanpa benda ni, anda tak akan dapat menguruskan risiko. Tak dapat. Tak ada cerita 1%, 2%, 5%, full margin. Tak dapat. Nak kira margin pun tak dapat. Tak dapat. Mustahil. Saya entry, kalau dia dah float $5, saya cut. Trader yang sebut macam tu, dia akan tercongok depan chart. Hidup dia dikawal oleh chart. Faham? Alah, kita semua dah buat lah. Kalau anda dah trade lebih setahun, dah pernah buat lah. Bohong orang yang kata tak buat. Kan duduk tengok kan berapa aku float, berapa cukup ni. Tiba-tiba kita baru nak tenung tin Milo. Tiba-tiba dah float lebih. Alamak, nak potong tak dapat dah ni. Dah banyak sangat float. Nantilah. Lepas tu tiba-tiba dia ada lock position. Tiba-tiba dia ada counter trend. Macam-macam. Masuklah lain-lain tiba-tiba. Tapi kalau itu sebahagian dari sistem anda, tak apa. Tapi kalau tiba-tiba buat, faham? Faham Pak Kudin? Tengah-tengah malam tu dah panas, dah pernah buat. Kan? Bohong trader tak buat. Kan? Kalau dah lebih setahun tu, bohong lah. Bohong. Mesti adanya kan. Tengah-tengah malam, tengah tunggu FOMC, lepas FOMC pukul 4 pagi kau tercongok lagi kan. Alah, bohong lah, tak buat. Kalau trader lah. Belum trader kalau tak buat tu kan. Dia kena lalu yang tu dulu. Dia kena lalu. Kita semua pernah buat. Semua kita bohong kalau trader tu master katanya kan. Kalau dia tak buat benda tu, tak pernah buat benda tu, bukan master tu mesti apa dah. Tak adanya. Dia trader perempuan power, trader perempuan jaga duit. Tak ada, sama je. Perempuan ke, laki ke, lama trade ke, baru trade ke. Dia kena lalu. Dia bukan pasal judi tak judi. Dia kena lalu pengalaman tu. Masalahnya bila anda dah lalu dan anda faham benda tu tak betul, anda ulang balik. Tu dia. Kalau anda dah lalu, anda buat lagi, itu dikenali sebagai self-sabotage. Anda sabotage diri. Itu sabotage diri. Anda memang nak gagal. Dan ini adalah kriteria seorang gambler. Sabotage ni. Itu kriteria gambler. Itu bukan kriteria mereka yang trade. Anda tahu benda ni tak silap, tapi anda ulang balik.
Uish, tak dapat. Dia ada saja cari alasan dia. Alih-alih hujungnya teknik ni tak bagus. Sebab teknik tu tak lengkap. Bukan teknik pun tu. SL dan TP tak ada. Mengurus tak ada. Tak dapat. Faham? Jadi dia itu adalah bila anda ulang balik benda tu, itu self-sabotage. Anda sabotage diri. Kenapa SL dan TP ni wajib? Sebab di sinilah anda akan meletakkan dia sebagai bagaimana anda mengira penggunaan equity anda. Jadi itu dalam model size posisi. Apa itu model size posisi? Model size posisi adalah basically tiap trade berapa anda punya risk. Macam mana anda nak gunakan modal anda? Dan bukan hanya modal. The whole portfolio. Apa perancangan anda? Even semasa sesi saya dan semasa sesi Imran tadi pun, Imran ada menyebut mengenai pergerakan US dollar. Dan of course, kita bila dolar melemah, anda trade dan kalau akaun anda based on US dollar, dan saya dah ceritakan, Galih mungkin ingat, saya rasa 2 tahun lepas. Ingat tak Galih? Apa yang saya sebut 2 tahun lepas? 2 ataupun 3 tahun lepas. Start berfikir untuk nak buat akaun dalam base currency lain. Ingat tak? Sunbi ada tak sini? Ingat tak kita cerita 2 ataupun 3 tahun lepas? Saya berkongsi kepada anda, mula berfikir bila anda deposit, kan ada choice. US dollar, euro, GBP dan lain-lain. Ingat tak apa saya sebut 2-3 tahun lepas? Kita dah cerita benda ni 2-3 tahun lepas lah. Ingat tak? Untuk buka akaun dalam mata wang lain. Anda deposit dalam mata wang anda dan pilih kepada mata wang lain. Kenapa? Di sinilah kenapa mapping market adalah sebahagian daripada anda punya pengurusan risiko. Zaman Zatul. Mungkin 2020. Macam tu lah. Kita dah ceritakan. Kenapa? Because we were expecting ini. Waktu tu. Kita dah expect this move. Kita bercerita benda tu waktu kat sini. Waktu dekat kawasan ni. Waktu kat sini. Macam tu lah, saya pun tak ingat. Dolar naik lagi. But ini sebahagian daripada sebabnya kenapa mapping the market adalah terutamanya mata wang yang kita withdraw ni. Sebab tu saya simpan chart ini yang saya tak update dekat TradingView. Saya simpan chart ni. Ni tak update dekat sini. Berapa lama tak update chart ni? Sunbi. Ingat tak kita sebut? Ini adalah alternatif pergerakan untuk ni. So a bit more dollar punya ni sebelum satu bounce, sebelum kita melihat kejatuhan. Ingat kita cerita rupiah semua tu kan, Sunbi. Sebab itu sebahagian daripada pengurusan risiko anda. Nampak Kau Kedin? Kita bukan hanya bercerita euro naik, euro turun, tapi antara yang kita lihat adalah duit yang kita nak withdraw ni. Kalau kita dapati US dollar makin lemah dan anda buka account dan base account tu US dollar, inilah benda-benda yang ini semua sebahagian daripada pengurusan risiko. Dan kita dah ceritakan, ingat tak saya kongsikan kepada anda semua bahawa bila membuka akaun, anda buka 3.
Okay. Ini adalah bila anda depo, bila ada 100% deposit bonus. Ini adalah lain promo. Okay, ini adalah 2 untuk depo. Okay, dan withdrawal. Akaun lain ni boleh dalam US dollar. Tapi akaun yang anda nak jadikan bank adalah dalam, akaun 3 akaun ni anda boleh dalam mata wang lain, sama ada euro, GBP or whatever. Yang trading account ni, yang connected kepada ni, ini boleh US dollar. Ini boleh US dollar. Faham? Supaya senang anda nak tengok berapa sebenarnya amount yang anda biasa. AUD, yes. Kita dah cerita benda ni bertahun dah. Bukan sekarang. Kita dah ceritakan bertahun dah. Ni malam ni kita spesifik sikit ya, Pak Kudin. Nak panggil apa? Den je. Jadi itu sebahagian daripada pengurusan risiko anda. Sebabnya, the moment US dollar melemah, you are losing paper. You are on paper dah lost dah portfolio tu. Anda sedang rugi dekat exchange rate. Faham? Jadi, fikirkan benda-benda ni. Fikirkan. Itu sebahagian daripada pengurusan. Jadi, 3 akaun kat sini. Jangan, apa yang majoriti orang buat, dia buat satu trading account, situ depo, situ withdraw, situ trade. Habis. Tak dapat. Dengan kaedah ini, anda akan berfikir, okey, berapa dolar aku nak trade? Di sini anda dah kawal risiko anda. Di sini anda dah melaksanakan model size posisi anda. Faham? Berapa dolar? Macam mana nak kira model size posisi? Okey. Untuk nak ada model size posisi, yang ramai kita dengar adalah kaedah peratusan. Ini tak betul bagi majoriti trader retail. Ataupun jumlah tetap. Jumlah tetap ni dia depo 100, dia depo 1000, tiap entry 10 dolar. Dua tu, minta maaf. Jangan buat. Lepas tu nak buat macam mana? Lagi harunya, dia pakai lot. Dia pakai, itu paling haru. Itu memang saya tahu dia tu dia tak pergi trading dia. Serius. Bagi sikit masa lagi dia tak pergi. Dan itu 3, yang itu saya tak letak pun dalam ni. Sebab itu memang totally salah. Yang lagi harunya dia pakai, maksud saya dengan kaedah lot tadi, semua entry lot sama. 0.1, 0.2. Oh, saya tak letak pun dalam ni. Tak sampai dia tak sampai dalam slide saya pun. Kaedah itu jangan pakai langsung. Depo 1000 boleh buka berapa lot? Boleh buka berapa lot gold? Aduh, 0.1. Mana ada? Bukan cara tu. Anda bukannya withdraw peak, bukannya withdraw lot. Anda withdraw dolar. Faham? Bukan cara tu. Minta maaf. Cara tu tak betul. Peratusan setiap entry. Oh, saya guna 2% bang. Tak adanya. Kau depo 100. Tak adanya kau nak cerita 2%. Mula-mula lepas MC je. Lepas tiba-tiba ada profit, dia buat penyakit balik. Alah. Tak payah cerita lah. Memang itu yang kita buat. Bila ada profit balik, tiba-tiba kau ni jadi dah 500 kan. Ada je buat magic sekali. Ni cantik ni, set up ni kan. Entry lebih sikit. Biasa 0.1. Ni kita masuk 0.5. Masa masuk yang tu lah dia pergi tempat lain. Alah, dah biasa. Tak payah sembang. Semua kita dah buat. Kan? Semua dah tahu dah. Masa masuk yang besar tu lah dia jadi magic kan.
Kalau tak semua, profit saja. Bila masuk besar sikit, broker tengok kan. Lepas tu habis. Tak adanya broker nak tengok. Tak ada. Tak ada. Ada caranya broker. Apa dia untuk manage macam ni. Kalau broker tu tak untung, dia tak berniaga, tak buka broker tu. Ada je cara dia untuk balancekan book dia. B-book ke A-book ke ECN ke apa ke kan. Tak payah cerita ECN lah. Okey. Peratusan. Jangan buat benda ni. Selagi portfolio anda bukan portfolio penuh. Maksud saya, berapa sebenarnya modal yang anda rasa trading ni okey? Kan? Yang kecil-kecil tak loss sekali. Masuk, untung. Alah, kecil sangat kau masuk. Masuk besar sikit. 0.1. Apa barang 0.1? Masuklah satu lot. Waktu masuk satu lot tu lah dia jadi accident. Alah, semua kita dah buat. Seimbanglah macam mana pun. Kan? Kalau 0.1 profit tadi kan. Kalau satu lot, reverse. Tapi masalahnya, lepas tu buat lagi. Tu. Jumlah tetap. Saya trade setiap hari $20 je bang. Orang yang sembang macam ni, kan? Orang yang sembang macam ni, kalau dia trading dia naik turun, dia disiplin. Ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Okey. Ni cerita trading setiap hari $20. Sekali lagi. Katalah sekali tu dia nak trade, dia memang naik saja graf dia. Kan? Duit dia bertambah-tambah. Masuk untung 3 minggu dia untung. Masalahnya duit dah banyak. Hilang cerita $20. Tiba-tiba jadi $40. Dia tak plan. Untung dah banyak. Asalnya modal tadi memang ada 100. Setiap hari dia trade $20. Ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Dia okey. Dia akan konsisten, naik sikit-sikit, cat dia naik sikit-sikit. Okey. So ada untung, ada rugi. Ada masanya yang memang ada masa kita trade, kita buat apa semua jadi. Masuk untung. Ada masanya. Teknik kita memang cantik macam-macam. Market tengah sideway ke, trending ke, yang kena dengan teknik anda. Waktu tu, penyakit hantu raya dah panggil. Main lah $20, apa, $40 lah, kan. 100 ke berapa. Waktu tu akaun anda dah ada 5-600 dah. Ada pernah dengar yang panggilan pulau ni? Dah pukul 7. Dah lagi 5 minit. Alah, tak sampai pun situ. Tak apa. Jumaat kita ulang balik benda ni. Galih, remind saya Jumaat. Besok kita cover tu dulu. Kita cover kesesuaian sistem dulu. Hari Jumaat kita sambung daripada slide ini. Okay? Pernah dengar panggilan tengah malam tu? Masuk untung. Kau dah banyak profit. Lepas tu dia panggil. Apa barang? $20. Besok masuklah besar sikit. Kau dah power lah, sifu kan. Kaedah itu jangan. Ini berbeza dengan bulat kali ya. Ini berbeza dengan bulat. Sebabnya kalau bulat anda merancang, ini tak ada. Ini dia main tengok berapa balance saja. Dia tengok berapa balance account dia. Dah banyak ni. Apa maksud anda dengan banyak? Dan dibandingkan dengan apa objektif anda. Dia tak ada. Dia ada dah banyak. Rasa dah banyak. Dulu 100 kali dah ada 2,000. Bolehlah masuk besar sikit. Masalahnya bila anda tak menetapkan dan tiba-tiba masuk besar dalam konteks ini, close dia, tak payah float. Semua kita dah buat kali. Kan? Ayat galih tu maksudnya pernah buat. Kan? Kalau tak buat, bohong. Trader bohong. Biru je close. Kan? Biru je close. Dia tunggu. Baru dah tekan dia merah balik. Alah. Tu yang kalau masuk. Sebab itu kalau trader masuk dalam bilik air, jangan percaya.
Dia kata sekejap je kan. Dia tengah scrubbing. Dia masuk bilik air sekejap. Kau tunggulah bilik air tu. Bidikan candle. Dia tak boleh panggil tengah malam tu. Zikir. Apa? Cikgu power. Tak ada dia. Dia teknik tu benda berulang. Tak ada teknik power-powernya. Tak ada teknik rahsia-rahsianya. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Serius. ABC. Auto biru close. Boleh pasang gigi pun kan. Biru je close. Lepas. Jangan. Dia teknikal. Benda teknikal. Ulang. Buat benda ni. Performance. Dan kita akan masuk kepada bagaimana anda mengira prestasi sistem. Ini kita akan sambung pada Jumaat nanti. Bagaimana anda mengira R multiple, expectancy, expectuity, dan dia kepada anda punya objektif. Dan apa jenis portfolio anda. Okey? Jadi rasanya saya tak dapat nak, kalau tak tergantung kita punya sesi, kita masuk kepada baru tapi tak habis. Okey? Jadi kita sudahkan dekat sini. Kalau anda tengah buat ini semua, peratusan, jumlah tetap, lot semua sama, berhenti trade dulu. Wajib ikut sesi saya Jumaat nanti. Kenapa CMJ tak pernah share SS profit? Nak buat apa? Kalau nak belanja orang boleh lah. Macam ni. Dia tak perlu. Trading ni adalah bagi saya always pegang benda ni. Trading adalah benda personal. Soalan saya kepada Galih. Kenapa Galih tak nak tunjuk bank account Galih? Tu soalan saya. Dan bagi saya, trading adalah benda yang personal. Dia macam kita tanya kan, kat orang tu, berapa gaji kau? Berapa duit dalam bank? Kan? Kalau Galih nak kalau Galih nak berkahwin tu, bakal mak mertua tanya, boleh lah. Tu bagi saya. Saya kalau daripada dulu sampai sekarang, anda takkan nampak saya buat benda tu. Your answer will be in my belief journal. Ya, bukannya pasal trading is very, very personal thing. It's your personal. When it comes to money, it is something personal. Dan saya tak percaya bahawa anda perlu tayang duit untuk nak tarik orang nak ikut anda. Itu something yang sebenarnya orang yang ikut anda bila anda tayang duit, dia akan bersama anda selagi anda tayang duit. The moment anda tak tayang duit, the moment pada waktu itulah dia akan tinggalkan anda. Faham? Sebab itu saya dari dulu sampai sekarang, it is better for me to share ilmu instead of sharing, ni teknik ni. Saya tak percaya pada teknik kali. Saya tak percaya kepada teknik. Saya percaya kepada pengurusan. Teknik cuma vehicle yang kita pakai. Faham? Saya percaya kepada pengurusan. Plan boleh bertukar kepada market. Sebab itu market type kan. I don't believe in teknik. Teknik cuma benda berulang sahaja. 3711, Wolf, Wyckoff, itu semua teknik. Kalau market kena kepada dia, dia perform. Tak, ada orang yang buat benda tu, dia kena kepada dia. Bagi saya, sekiranya itu kena kepada anda, buat. Bagi saya, dia tak kena kepada saya. Sebab itu bukan saya. Alright? Jadi kita